Singa! Singa! Ya, nak apa? Hah? Landak? Singa! Lama tak jumpa. Kau sihat? Jangan dekati aku. Raja Rimba pun takut dengan aku. Raja Rimba apa macam ni? Hah? Aku bukan takut. Tapi aku tidak suka dengan duri-duri kau tu. Tajam. Hah? Kalau aku, tentu Rimas ada duri-duri di badan. Hah? Berani kau berkata begitu, Singa? Rasakan! Tusukan duriku! Rasakan! Kasihan singa. Yan. Yacha. Oh yeah. Hey, Raja Rimba pun takut dengan aku. Bila tengok duri aku tercacak, macam tu lah. Menggigil ketakutan. Macam kamu semua. Lagak betul Landak. Kalau dibiarkan bertambah lagak, susah. Kita akan jadi mangsa. Kita mesti buat sesuatu. Kancil! Betul. Pandai cucu Aki. Apa yang Kancil boleh buat? Kancil pun mesti takut dengan landak. Hei, Kancil kan bijak. Kalau Ara dan Aris pandai, macam mana agaknya Kancil selesaikan masalah landak yang berlagak ni? Kancil suruh cabut semua duri landak tu. Kesian landak. Tak payah kesian. Singa lagi kesian. Kena cucuk duri. Apa jadi dengan singa tu Aki? Dengar sambungannya. Lepas tu... Itu bau. Kau rasa Kancil ada kat rumah tak? Mestilah ada. Kita carilah dulu. Apa tu kerbau? Kita pergi tengok. Itu macam... Kerbau, gajah, sakit, sakitnya. Kau dah kenapa? Singa? Kenapa ni? Landak, serang aku. Tolong cabutkan. Hati-hati gajah. Pelan-pelan. Suara singa. Jaga kau, Landak. Aku akan balas balik perbuatan kau. Kalau macam tu, ikutlah kami berjumpa Kancil. Marilah. Kancil mesti ada cara nak ajar landak yang belagak tu. Tak apa. Biar aku saja pergi berjumpa Kancil. Beritahu aku, di mana Kancil? Tapi... Lekas. Sana. Terima kasih. Kancil! Kancil! Mana Kancil ni?
Kancil! Hah? Kancil! Kancil! Jangan kau lari! Hati-hati sini. Apa ni? Tolong!